Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dah lama kita tidak bersua di dalam video Pak Haji ni. Hari ni baru Pak Haji buat video. Baru-baru ni Pak Haji cuma buat short. Jadi hari ni Pak Haji nak kongsi dengan sahabat-sahabat mengenai PRN Sabah. UMNO dan Barisan Nasional cakap tak super bikin. Okey. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui daripada dulu, UMNO bukan tak pernah perintah Sabah. Pemimpin-pemimpin UMNO bukan tak pernah menjadi ketua menteri ataupun jawatan-jawatan yang tertinggi di negeri Sabah. Tetapi apa yang Sabah dapat? Apa yang Sabah maju? Seperti mana yang dikatakan baru-baru ni oleh Bung Mokhtar, konon-konon dialah pejuang rakyat, konon-konon dialah pejuang untuk memajukan negeri Sabah. Bung Mokhtar pun penyamun juga. Bung Mokhtar tu pun kalau orang Sabah masih tak lagi sokong dia, orang Kinabatangan masih lagi nak undi pada dia, Pak Haji pun tak tahulah. Okey. Sebab duduk di bawah Pakatan Harapan, sesiapa yang ada kes bila menjilat Pakatan Harapan, Papanon akan selamatkan mereka. Jadi kita dah tahu Presiden UMNO pun ada kes 47 yang dilepaskan. Begitu juga dengan kes Bung Mokhtar, beliau juga ada kes rasuah termasuk isteri beliau. Jadi kalau orang Sabah masih nak lagi cari ataupun nak memilih calon Barisan Nasional yang ada rekod penyamun, rekod sakau ni, Pak Haji pun tak tahulah. Sebab Pak Haji sayang dengan orang Sabah, sebab Pak Haji pun ramai saudara mara di Sabah dan Pak Haji punya keluarga pun ada berkahwin dengan orang Sabah. Jadi Pak Haji nak minta lah kepada rakyat Sabah, kali ni cuba tutup mata, tutup telinga, jangan percaya dengan kata-kata daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tukarlah, carilah pemimpin yang betul, carilah pemimpin yang betul-betul boleh memajukan negeri Sabah. Kalau kita tengok sekarang ni orang UMNO, Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin UMNO, sebab mereka tu dah dapat dedak, mereka tu dah dapat Tora dah penuh dalam poket. Itu sebab mereka bercakap seolah-olah macam mereka tu hero kepada rakyat. Barisan Nasional ni, pemimpin yang ada sekarang ni, kebanyakan semuanya jenis-jenis cakap tak super bikin, bikin tak super cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin, asyik nak menipu saja rakyat. Jadi kepada rakyat Sabah, Pak Haji sayang, Pak Haji hormat dengan orang Sabah. Kalau boleh rakyat Sabah, kalau dah terima duit, diorang jolok duit, diorang bagi apa habuan, bagi apa janji-janji, terima, ambil kan. Lepas tu janganlah bagi undi kepada mereka-mereka ni, kerana mereka boleh keluarkan duit berjuta-juta, mereka boleh keluarkan duit berbilion-bilion untuk beli undi kepada rakyat. Apabila rakyat bagi undi kepada mereka, duit yang bilion mereka keluar, mereka akan sakau lagi untuk mereka cover balik duit yang mereka dah keluar. Inilah perangai-perangai pemimpin-pemimpin politik dalam Pakatan Harapan baik dan juga Barisan Nasional. Ya, terutama pemimpin-pemimpin UMNO. Kita lihat Presiden, sekarang ni Presiden pun dah mula nak menonjolkan anak beliau, supaya PRU16 nanti kemungkinan anak beliau akan dicalonkan untuk bertanding. Begitu juga sekarang ni dalam Pakatan Harapan, dalam Parti Keadilan, Papanon juga nak menonjolkan anak beliau supaya anak-anak mereka semua akan menerajui kerajaan sekiranya mereka akan menang. Jadi ini dulu masa Papanon menjadi pembangkang, bukan main marah kalau ada kroni anak bini keluarga semua. Sekarang ni mereka pun soper juga, sama je. Apa yang mereka cakap tak super bikin. Jadi kepada rakyat Sabah, Pak Haji mengharapkanlah satu kejutan, satu perubahan. Hanya negeri Sabah saja yang boleh menunjukkan kepada Semenanjung keberanian rakyat Sabah, dan insya-Allah Semenanjung akan ikut untuk menumbangkan Pakatan Harapan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, mereka akan bermain dengan naratif-naratif, mereka akan bermain dengan persepsi-persepsi terhadap parti Perikatan Nasional dan juga Bersatu. Terutama Bersatulah yang banyak sekarang ni menjadi mangsa dengan berbagai-bagai isu. Tapi sebenarnya itulah taktik dan cara mereka untuk melemahkan pihak lawan, iaitu Perikatan Nasional. Jadi kepada rakyat Sabah, jangan terpengaruh, jangan terpedaya dengan apa yang dimainkan naratif oleh mereka.
Rakyat Sabah buatlah pilihan yang baik dan tepat untuk menentukan anak-anak negeri Sabah supaya dapat pembelaan. Jangan lupa rakyat Sabah, Justice for Zara, jangan lupa sebab apa? Sekarang ni pemimpin-pemimpin politik akan memainkan satu cerita-cerita ataupun naratif yang lain untuk mengalihkan pandangan rakyat negeri Sabah tentang isu adik Zara. Jadi Justice for Zara kena teruskan, kena perjuangkan masa depan keluarga arwah adik Zara. Jadi kepada rakyat Sabah, sekali lagi Pak Haji ucapkan selamat berpilihan raya, selamat mengundi dan selamat memilih pemimpin yang baik dan boleh membangunkan negeri Sabah dengan jayanya, tidak terlibat dengan berbagai-bagai rasuah. Itu sajalah doa Pak Haji, semoga rakyat Sabah lepas ini mendapat pemimpin yang baik, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa kita sokong, kita teruskan perjuangan kita punya perjuangan tak habis lagi sehingga PRU16. Yang penting matlamat rakyat Malaysia adalah untuk menumbangkan Pakatan Harapan yang banyak bermain dengan nyanyian-nyanyian, janji-janji kosong, habis semua sekali hak rakyat ditarik. Jadi itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.